Kerja dekat dalam suasana organisasi yang high pressure, macam manalah aku nak kerja dalam keadaan yang produktif dengan cara yang betul ni. Okey, Assalamualaikum guys. Kita nak berbicara tentang apa tips kalau kita ni bekerja dalam suasana environment yang high pressure, yang memang menekan-nekan ayat sekarang lah. Okey. Dan kita boleh kerja secara efektif, secara profesional, output ada, outcome cantik. Okey, ini saya nak bagilah, saya nak kongsikan 4 tips. Yang pertama sekali, saya ada tulis, saya baca ya. Kita kena reducekan volume of additional demand. Kita kena kurangkan permintaan-permintaan yang terlampau menekan ni, terlampau yang kita memang tak boleh. Senang ceritalah, ada syarikat yang dia rasakan dia perlu dapat banyak job, perlu banyak projek. Okay? Dia dah tahu productivity cannot go lagi dah, tetapi dia nak juga. Okay? Ini majikan lah khususnya, pekerja dia tak boleh nak kawal. Majikan kena faham. Okay, what will be your strength, what will be your limitation at that moment. Okay, so janganlah nak ambil volume kerja yang terlampau tinggi kalau memang betul company anda, pekerja anda tak boleh nak buat. Okay, yang kedua adalah break the project into manageable steps. Kalaulah anda dapat certain project, kalau boleh you subcon lah. Kalau you tak boleh nak buat sendiri, okay, individu pula kalau rasanya you boleh minta bantuan, okay, engage. Ini yang ketiga, okay, engage other people in getting help. Kalau boleh you engage other people, you engage you punya colleague, deal with them, untuk buat kerja tu sama-sama, go ahead. Okay, so you kena pandai manage your work, prioritize tu. Okay, mana yang secondary, mana yang kena buat dulu. Okay, this is maksud dia break the project into manageable step, and also yang ketiganya engage others in getting help. Dan yang terakhir sekali, buanglah perfectionism dalam diri kita ni. Okay, jangan melihat kepada kesempurnaan. Benda sempurna ni tak ada dalam dunia pekerjaan, memang tak ada. Okay, in career the perfectionism tu you tak boleh dapat. Okay, kalau you masih lagi dengan watak nak menjadi perfectionist, benda ni takkan berjaya. Okay, you akan jatuh terhumban dalam dunia work pressure environment. So